Syekh, orang kata kubur Tok Guru wangi. Wangi. Syekh, kubur Nabi pun tak wangi tau. Macam itulah dialog semang-semang seseorang dengan ayahanda saya, rahimahullah. Bila ada orang cerita pasal kubur Tuan Guru Ni Aziz rahimahullah yang katanya wangi. Hari ni ada satu kes kecoh satu negara tentang kes kubur wangi ni. First thing first, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan ucapan takziah kepada keluarga si mati. Moga Allah beri kekuatan dan kesabaran kepada keluarga. Dan kita doakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik, bila tersebar kononnya kubur wangi ni, mulalah orang tanya, apa amalan dia je? Adalah amalan baik-baik yang diceritakan. Moga ia jadi saham kepada beliau rahimahullah. Tapi bau wangi ni tak payah kalut sangat kot. Kubur Nabi SAW, para sahabat, para syuhada pun tak ada riwayat yang kata bau wangi. Tiba-tiba orang zaman kita diviralkan yang kuburnya wangi. Melampau lagi, siap ada yang confirmkan fulanah telah jadi ahli syurga. Siap ada yang panggil bidadari syurga. Dahsyat. Walhal kita dilarang untuk cakap dengan pasti tentang perkara gaib. Sebab hanya Allah yang tahu. Yang boleh kita doakan beliau syurga, bukan confirmkan beliau atau sesiapa saja dapat syurga. Yang parah lagi, ada yang sampai ambil tanah kubur tu. Mencuri pula. Ada pula yang katanya sapu dekat muka anak. Apa dia ni? Daripada sekadar simpati, terus jadi pujaan. Beribu datang ziarah. Okey, tapi bila jadi hulu, melampau, itu masalah dia. Daripada bau wangi, bawa kepada cium mushaf beliau. Seakan-akan anggap mushaf tersebut yang satu tu macam ada barakah pula secara khusus. Sebenarnya, kaedah tulis mulai Al-Quran tu dipanggil sebagai tahriri, iaitu hafalan melalui tulisan. Benda ni biasa je dekat sekolah tahfiz. Tapi bila viral dicampur jahil, mulalah melampau, siap nak cium bagai. Ustaz pun tak ketinggalan beria cium dan siap post lagi bangga. Banyak lagi mushaf lain yang ditulis oleh pelajar tahfiz yang lain. Panak pergi cium semua pula. Pandai saling Akhirnya apa jadi? Kubur terpaksa ditutup. Sebab apa? Sebab ada yang hulu, melampau. Nabi SAW bersabda, ziarahlah kubur kerana mengingatkan kamu kepada kematian. Riwayat Muslim. Bukan tak bagi ziarah kubur. Ziarahlah kubur. Tapi jaga adab, ikut sunnah. Ziarah bukan untuk korek tanah, untuk ambil berkat. Cium batu nisan, mushaf. Semua ni tak perlu. Akhir kata, kalaulah betul kubur tu wangi, dah jadi guana. Kalau tak wangi pula, jadi guana. Tak penting pun kubur tu wangi ke tak wangi ke. Bahkan kubur kita sendiri pun nanti kalau wangi ke tak wangi ke, bukan penentu bahawa pengakhiran kita baik. So, tak payah kelang kabut pasal bau. Dahlah sibuk-sibuk benda-benda macam ni. Tak dapat dah sekupang. Islam bukan agama bau, tapi agama tauhid. Yang akan dibawa nanti ialah tauhid, bukan tanah kubur. Khalas.